Perbezaan silat Gayung Fatani dengan silat yang lain adalah dari segi kaedah pembelajaran itu sendiri, iaitu terdiri daripada bunga silat. Daripada bunga silat itu akan terbitnya buah silat. Daripada buah silat akan terbitnya pukulan silat, belaan silat, serta jurus silat ataupun tempur silat. Itu yang membezakan kita daripada silat-silat yang lain. Nama saya Akmal Hamdi bin Kasim, sebagai jurulatih kanan Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia. Saya mula mengajar pada tahun 2008 dan saya kenalnya silat Gayung Fatani ini pada tahun 2000 di bangku sekolah menengah lagi. Daripada situ saya diperkenalkan oleh arwah ayah saya, membawa paksa rela pada saya untuk menjadi seorang pelajar silat. So pada mulanya saya tidak berminat untuk belajar silat ni, tapi atas desakan keluarga untuk saya mempelajari ilmu silat, dan daripada situ lahirnya minat. Lepas tu saya belajar, guru pertama saya adalah daripada Cikgu Syamsuri di bangku sekolah. Kemudian habis sekolah saya sambung belajar dengan Cikgu Roslan bin Abdul Salam, dan sehingga kini saya sambung belajar dengan Cikgu Halim bin Amid selaku jurulatih saya lah. So daripada perjalanan saya menjadi seorang, asalnya menjadi seorang pesilat, dan saya boleh jadi jurulatih. Pada mulanya saya belajar ilmu seni Gayung Fatani ni dari segi kaedah belaan dia, bunga dia, dan saya ada sifat ingin tahu dalam perjalanan dalam keilmuan itu sendiri. Daripada situlah, lepas saya habis sekolah, saya sambung dengan sebagai pembantu jurulatih. Lepas saya jadi pembantu jurulatih, kemudian saya dilantik menjadi jurulatih. Daripada situlah bermulanya karier saya sebagai seorang jurulatih silat lah. Silat Gayung Fatani ni asalnya dia daripada Gelanggang Bangsal, dan daripada dulu dikenali sebagai silat pulut ataupun silat pengantin. Daripada situ arwah Cikgu Anwar bin Abdul Wahab telah mendaftarkan silat Gayung Fatani ini di bawah Akta Pertubuhan pada tahun 1976. Daripada Gelanggang Bangsal ni, arwah Cikgu Anwar kebetulan dia seorang guru sekolah. So dalam masa yang sama dia telah menyusun sistem kurikulum piawaian yang bersesuaian pada tahun yang akan datang. So pada tahun 2002, arwah Cikgu Anwar telah membuat satu sistem piawaian ataupun sukatan pelajaran dalam seni Gayung Fatani ini untuk memudahkan daripada Gelanggang Bangsal sampailah ke peringkat tertinggi lah, peringkat antarabangsa, peringkat sekolah, peringkat kebangsaan, sampai ke peringkat tu. So dengan adanya susunan piawaian yang dibuat oleh arwah Cikgu Anwar ni, itu yang kita sehingga kini kita boleh kenal dengan seni Gayung Fatani. Gayung Fatani itu adalah gabungan dua istilah. Nama Gayung yang bererti ilmu prajurit ataupun ilmu perang ataupun ilmu bela diri orang Melayu, dan Fatani itu yang diambil dari perkataan Arab iaitu fatonah atau bijaksana. So sifat kependekaran ni perlu ada kebijaksanaan dalam mengatur strategi peperangan, mengatur strategi pelajaran dalam pelajaran silat itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan dalam seni Gayung Fatani Malaysia. Ini adalah pelajaran yang pertama yang akan diajar dalam Gayung Fatani adalah bunga silat. Daripada kaedah bunga tadi terbitnya jurus silat ataupun pukulan yang ada di dalam silat. Gunakan kaedah tapak yang sama, gerak yang sama, tetapi dalam kaedah menyerang. 1, 2, 3, 4. Perbezaan silat Gayung Fatani dengan silat yang lain adalah dari segi kaedah pembelajaran itu sendiri, iaitu terdiri daripada bunga silat. Daripada bunga silat itu akan terbitnya buah silat. Daripada buah silat akan terbitnya pukulan silat, belaan silat, serta jurus silat ataupun tempur silat. Itu yang membezakan kita daripada silat-silat yang lain. Tapi dari segi asas dia yang sama, semuanya ada pukulan, semua dalam silat tu ada bunga, ada belaan. Tapi dari segi kaedah mana yang terbitnya pukulan ataupun belaan tu, itu bergantung pada silat itu sendiri. Itu yang membezakan daripada Gayung Fatani lah. Gayung Fatani daripada silat yang bangsal ataupun silat pengantin, kita panggil silat pulut, dalam bentuk pelahan tu dia boleh jadi daripada kaedah tempur, pertempuran ataupun kaedah peperangan. So daripada situlah hebatnya orang Melayu membina ilmu peperangan sampailah kepada ilmu kesenian. Ini adalah buah pukul untuk peringkat dewasa atau peringkat remaja. Untuk peringkat remaja kita galakkan untuk bagi senjata-senjata yang bersesuaian ataupun bertepatan untuk pertandingan. So
So kaedah dia kaedah yang sama daripada tangan kosong tadi, cuma dia hanya memegang senjata saja. Tapi pesilat perlu mahir dalam kaedah membela diri tu. So ada kaedah libasan, ada kaedah tikaman, ada kaedah tetap. So cabaran mengajar sepanjang saya mengajar adalah yang pertama adalah adab belajar lah. Okey, so dalam masa pertama adab belajar. Kebanyakan pesilat selalu dia ada keilmuan yang tinggi tapi dia kurang dari segi adab. So dalam yang saya menjadi cabaran pada diri saya adalah adab tu penting menekankan sebelum menimba ilmu. Sebab kan kadang kita nampak guru, kita buat tak tahu dengan guru, dan kita tak bersalaman dengan guru, bersapa dengan guru, memberi salam pada guru. So itu adalah asas kan. Tu yang pada zaman kini yang saya nampak menjadi cabaran pada saya, bila seorang guru tu datang, dia tidak menyapa atau memberi salam pada guru tu. Itulah perkara pertama yang menjadi cabaran pada saya lah, yang perlu saya berdidik pada anak-anak masyarakat Melayu. Okay. Yang keduanya adalah murid yang tidak fokus. Kebanyakan kita, bangsa kita kurang fokus dalam pelajaran, walaupun dari segi akademik, walaupun dari segi penghafalan apa-apa kaedah, tetapi dalam silat itu sendiri perlu ada fokus. Bila ada fokus, barulah dia akan datangnya kemahiran. So fokus tu adalah penting dalam pelajaran. So menjadi cabaran pada saya. So saya kena memikirkan teknik. So setiap kali anak murid saya tidak hafal ataupun tidak ingat, saya selalu menyalahkan diri saya sebagai jurulatih ataupun sebagai seorang cikgu. Sebabkan mungkin kaedah sistem saya mengajar tu tidak sampai. So saya perlu improve dekat situ, membuat penambahbaikan kepada saya punya pelajar supaya dia lebih mahir dan meningkatkan dia punya kaedah penghafalan lah dari segi silat. So ada dua cabaran yang saya hadapilah dalam mengajar silat ni. Kenangan manis semasa saya mengajar, ketika saya mengajar adalah bila seseorang anak murid tu mencapai satu kejayaan. Itulah kenangan manis yang saya hadapi. Maknanya daripada dia from zero, and then saya develop dia, mengajar dia, cumanya yang bagi pandai semua Allah Ta'ala. Saya hanya sebagai penyuluh ataupun penunjuk jalan kepada dia untuk mencapai kejayaan. Itu adalah satu kenangan manis bagi saya. Dan kenangan manis ketika saya belajar dulu adalah bersama, berkongsi masalah dengan guru saya, kan. Maknanya guru saya membina saya untuk menjadi seorang guru satu hari nanti, menjadi seorang pesilat yang setia. Sebab itulah dalam ilmu ni kita perlu setia. Sebab itulah dalam kelab saya sendiri pun saya letak kelab setia Fatani. Bermakna suatu kelab yang setia pada Fatani itu setia pada pertubuhan, setia pada guru, setia pada murid dan setia pada ilmu itu sendiri. Itulah yang dimasukkan dalam setia itu tadi lah, kesetiaan, kenangan manis yang saya dapat. Terusnya dalam kaedah gaya Fatani, kita ada kaedah tempuh seni. Dan tempuh seni lah yang dulunya dipanggil sebagai silat pulut ataupun silat pengantin, yang dipersembahkan kepada pengantin dengan pergerakan yang sangat perlahan dan penuh berseni. Kaki kanan. Dipanggil kaedah tapak empat. Menggunakan pergerakan bunga yang sama, 7 gerak yang tadi. Ini adalah lilitan dalam gaya Fatani. Kemudian diikuti dengan galah panjang. Ini semua kaedah-kaedah permainan, kaedah guru-guru tua ataupun orang lama dulu. Seorang minta, seorang jual. Akan sambut. So dalam sistem dalam gaya Fatani, dia bermula main tempuh seni apabila bengkung coklat ke atas. So dari segi kaedah yang asas tu tadi, pergerakan tapak empat, lilitan dan galah panjang dan jual beli tu, daripada asas tu baru akan ada pengembangan pada setiap peringkat tu. Peringkat kuning, hijau, merah dan hitam ke atas. Okay, seterusnya dalam gaya Fatani kita ada mengajar juga ataupun ada mempelajari juga untuk kaedah sukan silat. Dan sukan silat kita seperti silat tanding ataupun silat olahraga yang dulu dikenali sebagai silat olahraga, yang mempunyai pakai body protector dan menyerang mengikut had. Kepala ke atas tak boleh, pusat ke bawah tak boleh. So iaitu yang diperketatkan dalam undang-undang sukan silat lah, yang diguna pakai sampai ke peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa.
Main bunga dulu macam biasa. Silat. Sedia. Mula. Ini ada kaedah bunga, dan kaedah serangan, tendangan dan sepakan. Okay. Ini adalah kaedah-kaedah yang terbaru. Ada unsur tarikan. Tarikan untuk menjatuhkan pihak lawan. So bila pesilat belum bermulanya pertandingan tadi, kita akan asah pesilat itu sendiri dalam kaedah-kaedah latihan tubian seperti inilah. Yang ada kicking target dan membuat serangan, latihan tubian, tumbukan, tendang depan, sepak layang dan sebagainya. Ya, harapan saya pada Silat Gaya Fatani, saya berharap dengan hasil usaha guru-guru kita yang terdahulu yang telah berhempas pulas dalam menyampaikan ilmu dari segi pelbagai kaedah, okey, maknanya daripada dulu, zaman dulu susah, kita tak ada fasiliti ataupun peralatan yang mencukupi. So kita menggunakan kaedah-kaedah dulu ni banyak pada orang kata gelanggang bangsal. Kadang ada satu gelanggang yang tidak mempunyai atap dan tidak ada bunyi aircon, okey, ataupun kipas ataupun tempat yang spesifik untuk belajar silat. So tanpa pengembangan ilmu daripada guru-guru kita, dan kalau bukan kita yang mengajar ataupun seorang jurulatih itu mengajar, siapa lagi yang nak mengajar yang untuk meneruskan warisan ilmu bangsa Melayu kita ni. Okey. Jika bukan kita yang menyampaikan, siapa lagi yang ingin menyampaikan kepada warisan anak cucu kita yang di masa akan datang. Sebab silat ni dikenali daripada atuk nenek moyang kita dululah. Okey. So itulah harapan saya kepada Silat Gaya Fatani, supaya kita lebih bersatu dan lebih kuat, dan kuatnya bangsa Melayu ni adalah dengan berpersatuan ataupun bersatu. Itulah harapan daripada saya lah.